sekarang ni zaman-zaman dah moden sekarang tu. Betul. So kita banyak menggunakan telefon, Betul. laptop, PC Ya. dan sebagainya. Ya, betul. Macam so kita Zaman- akan tengoklah apa kajian mengatakan pasal gaya hidup baru ni, and then cara untuk kita mengekalkan kesihatan mata kita. Okey. So dalam sembang clear hari ni, kita nak borak apa kan? So basically hari ni kita akan mempersembahkan tentang mata dan kehidupan seharian kita lah. Okey. So kaitan mata dengan gaya hidup kita. Yes. Okey, cantik. Sebab betul juga kita kena bincang benda ni sebab gaya hidup sekarang kita dah berubah. Ya, betul. So basically yang dah berubah tu basically daripada dulu kita tak banyak gadget kan. Betul. Tapi sekarang ni zaman-zaman dah moden sekarang tu. Betul. So kita banyak menggunakan telefon, Betul. laptop, PC Ya. dan sebagainya. Ya, betul. Macam kat tangan saya ni pun iPad. Ya, betul. Kan nak podcast pun pasal kesihatan mata tapi guna iPad. Macam mana kan? So kita akan tengoklah apa kajian mengatakan pasal gaya hidup baru ni, and then cara untuk kita mengekalkan kesihatan mata kita. Okey.